Ini smartphone bajet RM400 daripada Vivo. Hai guys, kembali lagi. Hari ni aku dapat satu lagi smartphone bajet daripada Vivo, iaitu Vivo Y04. Apa yang best tentang Vivo Y04 ni yang aku tahu ialah dia punya ketahanan pada body dan bateri. Apa lagi yang best? Jom teman aku unboxing. So guys, ini dia Vivo Y04 datangkan dengan packaging kotak warna putih. Kat depan ni korang akan nampak dia punya design smartphone ni. Dan kat tepi ni juga dia ada tunjuk berapa pilihan warna. Yang antaranya lah warna hitam, warna purple dan warna silver ataupun warna white. Dekat belakang ni pun dia ada tulis beberapa spek yang di-highlightkan pada smartphone ni. Pada Vivo Y04 ni macam ultra large battery, SGS 5 star, overall unit drought resistant. Lepas tu dilindungi oleh IP64 dust dan water resistant, maksudnya debu dan percikan air, dan 10 kali high intensity flashlight. Maksudnya flashlight dia ni memang terang lah. Yang aku dapat ni ialah RAM 4GB, 128GB ROM dan color warna gold. Color warna gold, limited edition ke ni? Jadi jom aku buka untuk korang. Kita buka. Okey, kau akan dapat telefon mula-mula. Kat depan ni dia tunjuk telefon. Okey, kita tengok lagi apa lagi kau dapat. Oh, okey. Lepas tu macam biasa. Apa lagi kau akan dapat? Next, korang akan dapat dia punya casing. Baguslah Vivo ni. Walaupun smartphone ni dalam kategori entry level, dia dah include sekali dia punya casing. Maksudnya korang dah tak payah beli secara berasingan lah. Ni dia punya guideline dan dia punya warranty card macam biasa. Tepi ni korang juga akan dapat adapter. Ini antara yang aku suka. Walaupun telefon ni dalam kelas entry level bagi aku, tapi dia include sekali dengan punya adapter. Kau boleh nampak kat sini lah. Yang adapter sini dia support sehingga 15 watt. Yang ada tulis dekat sini 15 watt. Aku lagi suka adapter yang jenis macam ni lah, 3 point ni, berbanding yang 2 point. Walaupun dia fast charging, lagi senang aku nak gunakan kat mana-mana plug. Okay, next dia juga bagi adapter Type C. Yang ni adapter Type C. Jadi bagi aku simpan jap. Okay, ini dia punya telefon. Yang ini ialah warna gold. So maksudnya ni warna gold. Aku ingatkan ni ialah warna purple, tapi dekat box ni dia tulis warna gold. Kau tengok tak design dekat belakang dia ni? Dia macam ada reflex dekat back panel dia. Dan ni jenis matte. Yang ni best lah sebab dia tak tinggalkan kesan cap jari. Lepas tu ni dia punya bank kamera. Dekat belakang ni dia ada dua kamera. Dan dia punya ni punya flash lah. Yang ni punya flashlight yang dikatakan 10 kali. Dia punya rekaan ni ia jenis macam more to box C. Aku tengok ni dia curve dekat tepi ni. Box C, dan screen dia jenis flat. Ni yang jenis flat lah. So korang akan dapat SIM ejector dekat sini. Biasanya dekat bawah ni, tapi kat sini. Lepas tu kat tepi, kat atas ni ialah dia punya speaker. Kat atas dia punya speaker. Lepas tu ni macam biasa dia punya button power on, power off, dan dia punya volume button. Dan dekat belakang ni kau akan dapat sekali audio jack. Dia bagi sekali audio jack 3.5mm. Lepas tu ini punya charging port. Bagi aku lawa lah, tapi sebab dia reflex sikit. Kita try gunakan casing yang bagi. Okey, kemas ngam. So casing ni aku suka lah kalau dia jenis transparent, sebab korang akan dapat dia punya colour dekat belakang ni. Jom aku on jap. Okay, aku dah on.
Vivo Y04. Kita tengok sikit dia punya spek. Kat sini ialah 4GB RAM. Korang boleh tambah lagi 4GB RAM turbo. Dan storage dia 128. Dan dia tak tunjuk sini dia gunakan chipset apa. Dan bateri dia 5500 mAh. Lepas tu dia punya refresh rate. Kita tengok refresh rate. Korang boleh dapat sehingga 90 saja. Itu ya. Jadi apa pendapat korang tentang Vivo Y04? Kalau korang berminat nak dapatkan telefon ni dengan harga RM399, boleh klik link aku dah sediakan dekat bawah. Jadi kita jumpa next video. Aku akan full review tentang smartphone ni. So jangan lupa like, comment, share dan subscribe kita punya channel Factory Mobile. So kita jumpa next video. Factory Mobile, your gadget solution.